buat apa Charum dengan Pekeso. Kita nak minta kalau jadi apa-apa, nak claim tu susah. Siapa sangka perjalanan pulang daripada menghadiri majlis kesyukuran adik telah bertukar menjadi tragedi yang amat sukar untuk dilupakan oleh 5 sekeluarga di mana kereta yang dipandu oleh anak orang berinsurans telah ditimpa kemalangan dan juga dirempuh oleh kereta daripada arah yang bertentangan. Itulah kisah pencarum kami, pencarum Perkeso Puan Wan Nurlida. Kita bersama-sama menyantuni di rumahnya pada hari ini. 2 hari bulan kita bertolak balik daripada Dungun. Rumah adik ada kenduri kesyukuran lah di Dungun. Andui balik. Tiba-tiba sampai kat Sungai Bari, Setiu, kita nampak kereta kereta arah bertentangan lah mari. Jadi saya cakap kat anak, yang driver tu anak perempuan. Saya cakap kat dia, Kak Sarah, kereta. Lepas tu detung. Jadi saya buka mata, saya tengok saya dah sepit di tengah-tengah. Suami anak perempuan yang heret keluar tu. Lepas tu yang anak nombor 6, dia kakak dia juga buat keluar. Lepas tu saya cari yang bongsu. Saya jatuh atas anak saya yang bongsu. Saya cari dia tak ada. Lepas tu saya tengok dia duduk bawah kaki saya. Bawah kaki. Kakak dia angkat. Dia dah tak ada. Dia tak bernafas dah. Perut dia dah tak bernafas. Lepas tu kakak dia panggil. Dia buka mata. Lepas tu ambulans sampai. Ambil adik dia. Lepas tu adik saya bagi tahu anak saya dah tak ada dalam ambulans 15 minit. Dah tak ada. Lepas tu dibuat CPR, alhamdulillah. Driver tu dia tak tahu pun fibula dia patah. Dia kuat semangat. Dia tarik abi dia keluar, dia tarik adik dia yang nombor 6 keluar, dia tarik yang bongsu keluar. Sampai kan dia dah tak larat nak berdiri dah. Tak boleh nak berdiri Tak boleh nak berdiri dah. Dia sampai dia gebah sendiri. Baru dia tahu kaki dia patah. Saya alami kecederaan di tulang pinggung dengan paha, cawan paha, patah tulang betis dengan lutut, kaki kanan dan kiri. Saya patah sebelah paha lah, sebelah kiri. Yang nombor 6 tu kecederaan di dahi lah. Di dahi dia. Sebenarnya saya tak sangka dan syukur sangat-sangat sebab saya tahu kami pekerja hanya di Lindung semasa bekerja sahaja. Lepas yang saya tahu 1 bulan bermulanya perlindungan 24 jam. Syukur sangat-sangat. Kami yalah bantuan dapat. Tak apalah, potong gaji sikit pun tak ada masalah. Potonglah untuk kebajikan kita juga, untuk inilah, untuk kita juga, bukannya untuk orang lain pun. Walaupun kita tak ada apa-apa, kita carum, kita tak ada apa-apa, saya tak bagi, kita boleh bantu orang lain pula. Dia kata, orang Kelantan kata, dia biar kena dulu. Dia kata biar dia kena dulu, baru dia boleh gapo dengan Perkeso, baru dia setuju. Selagi dia tak kena, selagi dia tak boleh apa-apa, dia tak setuju. Dia mari marah kat kita, buat apa potong Kita cakap, kita wayak dia, ni kalau aksiden, Perkeso cover. Kita cover kata. Kita tak cover pun cover. Tapi kena royak lah. Main royak kita. Jangan jatuh. Pada mana boleh baru main royak kata. Sebelum ni, saya sama dengan pencarum-pencarum yang lain juga dulu. Saya kata, buat apa carum dengan Perkeso. Kita nak minta, apa kata, kalau jadi apa-apa, nak claim tu susah. Sebelum ni lah. Lepas apa yang terjadi dekat saya, cepat. Alhamdulillah. Cepat sangat. Lepas saya jadi aksiden, doktor tanya ada perlindungan apa, ada Perkeso ke tak. Saya kata ada Perkeso, dia terus hubungi Perkeso. Yang saya hari tu, yang saya kata payah sangat ada Perkeso tu, benda tu salah.
Semua tu salah. Memang dia cepat sangat pakai su. Saya tak buat apa-apa. Saya hanya bagi tahu kat doktor, saya ada pekeso. Saya ada pekeso, majikan saya carum saya dengan pekeso. Tapi alhamdulillah saya nak cakap pekeso dah masukkan saya 2 kali dah. MC, bayaran untuk MC. Saya pun tak tahu MC yang keberapa dia bayar tu. Tapi saya tengok dalam akaun ada 2 kali dia masuk. Puan tahu tak berapa jumlah kos yang ditanggung oleh Perkeso dalam rawatan Puan ni? Dekat ni saya tak tahu berapa. Tak tahu berapa. Saya tak tahu berapa. Okey. Jumlah yang kita dah cover untuk implan berharga RM37,935.50 yang telah kita luluskan lah. Banyaknya. Ambil duit mana kita? Banyaknya 37. Banyak pahala bercara ini. Tolong kami. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pencara di Malaysia. Saya tak tahu nak balas apa dah. Terima kasih banyak. Carumlah dengan Perkeso. Walaupun bukan untuk diri sendiri, kita dapat bantu untuk orang lain juga. Untuk orang yang lebih susah pada kita. Bukan untuk sekarang, untuk saham akhirat juga ada, insyaAllah.